Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpada-padalah dalam kita menyokong badan ke parti politik ke, dalam kita memuji orang ke, kita nak sokong ke, mungkin kita nak tunjuk keyakinan diri kita yang tinggi ke, kita agak-agak lah kerana akhirnya bila kita jatuh terlantar sakit. Usaha yang kita kata inilah parti politik kita, inilah badan yang kita sokong, inilah orang yang kita kata akan selamatkan kita. Semua ini tidak berguna lagi kerana akhirnya kita bersendirian dan hanya amal soleh kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat menentukan bagaimana keadaan kita nanti di hujung-hujung nyawa kita. Apakah yang akan kita bawa dan tunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah usaha kita, wang ringgit kita, mungkin persatuan atau apa saja, adakah dapat menyelamatkan kita? Mana pergi semua itu bila kita berada di dalam kubur kelak? Berhati-hatilah, jangan kita abaikan syurga.